kena kurangkan makanan rebus pula ni? Bukan dulu orang kata kalau nak diet, nak turunkan berat badan, nak kurus ni kan, kena makan rebus, bakar-bakar, steam-steam. Kenapa Sebab itu adalah amalan orang yang suka menggunakan kalori sebagai ukuran. Sebab makanan berebus ni tanpa menggunakan minyak adalah kalori dia rendah. Minyak kan kalori dia tinggi. Kalau ikutkan angka, kalau nak kira kilo kalori tu kan, KCAL tu, nilai kalori untuk karbo adalah 4. Nilai kalori untuk lemak adalah 9. Jadi memang nampaklah lemak tu lebih tinggi kalori berbanding dengan makanan berkarbohidrat. Okay? Tapi kita tak sedar fungsi makanan tu. Karbo ni dia akan bertukar menjadi gula dalam darah. Gula tu yang akan meningkatkan insulin dalam darah. Dan apabila berlebihan, insulin ni akan simpan glukosa tu sebagai lemak. Berbeza dengan lemak sihat. Lemak bila kita makan, dia terus bertukar menjadi tenaga. Itulah perbezaan yang selama ni kita tak tahu. Tapi nak tahu, kena belajar. Okay? So, belajarlah tentang low carb high fat diet dan juga intermittent fasting. Sebab dengan pemakanan rendah karbohidrat, tinggi lemak sihat akan membuatkan anda rasa cepat kenyang dan kenyang yang lama, dan anda akan rasa lebih bertenaga. Dalam masa yang sama, glukosa akan masuk banyak dalam darah anda dan anda kena buat intermittent fasting. Sebab hanya dengan intermittent fasting, anda boleh membakar lemak di dalam badan anda secara tak langsung. Sebab bila kita tak makan untuk satu-satu tempoh, badan akan mula menggunakan lemak di dalam badan kita ni sebagai sumber tenaga. Maknanya badan ni dia bertukar daripada mod menyimpan lemak kepada mod pembakaran lemak. Okay? Makan-makan kurus.